Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Atirah Arina binti Abdul Razak dan saya merupakan mahasiswa daripada Diploma Lepasan Ijazah Amalan Kehakiman dan Guaman Syar'i bagi sesi 2025 dan 2026. Baiklah, sempena International Conference on Shariah Law and Forensic Science 2025, saya akan membuat sedikit pembentangan mengenai tema yang berkaitan dengan konferens ini. Dan pembentangan saya adalah bertajuk Menyinergikan AI dan Agama, Etika Kecerdasan Buatan dalam Bingkai Maqasid Syariah. Baiklah, kita akan tengok pada pendahuluan. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu bidang ilmu yang kian menular pada era pemodenan ini. Pemahaman terhadap maqasid syariah amat penting sebagai panduan etika dalam pembangunan dan penggunaan AI. Melalui pendekatan ini, AI dapat dibangunkan bukan sahaja untuk mencapai kemajuan teknologi, tetapi juga untuk memastikan setiap inovasi yang dicipta sejajar dengan nilai Islam dan kesejahteraan sejagat. Dalam erti kata lain, maqasid syariah berperanan sebagai kerangka moral dan falsafah panduan bagi memastikan AI tidak menjejaskan nilai kemanusiaan, keadilan dan juga hak asasi manusia. Istilah kecerdasan buatan atau AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy, iaitu seorang tokoh penting dalam bidang sains komputer dari Amerika Syarikat. Ia diperkenalkan semasa persidangan Dartmouth yang dianggap sebagai deiti bersejarah dalam perkembangan AI. Apabila bidang ini mula diiktiraf sebagai satu sains dan kejuruteraan untuk membangunkan mesin pintar yang mampu berfungsi serta bertindak balas seperti manusia. Pertimbangan etika memainkan peranan penting dalam pengintegrasian AI dalam proses pengeluaran fatwa. Para ilmuwan menegaskan bahawa adalah penting untuk memastikan fatwa serta keterkaitannya dengan hubungan dengan maqasid syariah yang dihasilkan oleh AI selaras dengan nilai dan prinsip Islam. Pelaksanaan AI secara beretika tidak boleh dicapai hanya dengan berpandukan prinsip asas semata-mata. Justru, satu rangka kerja yang komprehensif merangkumi aspek moral, etika, pendidikan, ekonomi dan perundangan perlu dibangunkan bagi menjamin penggunaan AI yang membawa manfaat kepada manusia. Seterusnya kita akan melihat 5 asas maqasid syariah yang penting. Kemaslahatan asas atau pokok yang disepakati oleh semua ulama dalam syariat Islam dirangkum dalam 5 perkara utama, iaitu dikenali sebagai Al-Kulliyat Al-Khams, 5 prinsip asas. Kelima-lima perkara ini dianggap sebagai asas dan tujuan utama syariat yang wajib dipelihara sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. 5 perkara tersebut adalah menjaga agama, hifzuddin. Yang kedua ialah menjaga nyawa, hifzu an-nafs. Yang ketiga menjaga akal, hifzu al-aql. Menjaga keturunan, hifzu an-nasl. Yang kelima adalah menjaga harta, iaitu hifzu al-mal. Sekarang kita akan lihat analisis keterkaitan AI berdasarkan kerangka maqasid syariah.
Dari perspektif makasih syariah, penggunaan AI boleh menyumbang kepada pemeliharaan agama iaitu Hifzuddin dengan memperkukuh penyebaran ilmu Islam melalui aplikasi pintar seperti tafsir digital, sistem fatwa automatik dan juga bahan pengajaran yang interaktif. Walau bagaimanapun, sistem ini mestilah dikawal oleh etika Islam dan bimbingan ulama agar tidak menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Hal ini menunjukkan bahawa AI berpotensi menjadi medium dakwah moden yang efektif jika digunakan dengan tanggungjawab dan panduan syarak. Dalam konteks pemeliharaan nyawa iaitu Hifzun Nafs, AI berperanan penting dalam bidang kesihatan dengan membantu proses diagnosis awal penyakit, perancangan rawatan dan juga pemantauan kesihatan pesakit. Teknologi ini bukan sahaja meningkatkan kualiti rawatan, malah membantu menyelamatkan nyawa manusia sejajar dengan matlamat utama syariah untuk menjaga kehidupan. Begitu juga dalam aspek pemeliharaan akal Hifzul Aql, AI dapat memperkukuh sistem pendidikan melalui analisis data pembelajaran dan pendekatan adaptif yang meningkatkan kefahaman pelajar. Namun, penggunaan AI perlu disertai dengan etika maklumat agar tidak disalahgunakan sehingga merosakkan nilai moral dan pemikiran masyarakat. Selain itu, AI turut berperanan dalam pemeliharaan harta iaitu Hifzul Mal melalui penggunaannya dalam pengurusan kewangan Islam seperti zakat, wakaf dan juga pelaburan patuh syariah. Dengan keupayaan menganalisis data besar, AI membantu memastikan pengagihan sumber dilakukan dengan lebih adil dan terus, serta mengelakkan berlakunya penyelewengan. Dalam masa yang sama, AI juga perlu diurus dengan baik agar tidak menjejaskan pemeliharaan keturunan iaitu Hifzun Nafs, khususnya dalam bidang bioteknologi dan perubatan reproduktif, supaya nilai kekeluargaan dan maruah manusia sentiasa terpelihara daripada eksploitasi teknologi yang melampau. Secara keseluruhannya, hubungan antara AI dan juga maqasid syariah menekankan bahawa setiap kemajuan teknologi mestilah disertai dengan panduan etika dan juga nilai Islam. Apabila AI dibangunkan berdasarkan prinsip keadilan, ketelusan, tanggungjawab dan kemanusiaan, ia bukan sahaja membantu mencapai tujuan syariah, tetapi juga menjadi alat penting untuk memperkasa ummah dalam menghadapi era digital secara berakhlak dan juga berintegriti. Oleh itu, penerapan AI yang selaras dengan maqasid syariah akan memastikan teknologi moden terus berperanan sebagai wasilah atau alat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Kesimpulan, secara keseluruhannya, keterkaitan antara kecerdasan buatan iaitu AI dan juga maqasid syariah menunjukkan bahawa kemajuan teknologi tidak boleh dipisahkan daripada nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip keagamaan. Walaupun AI direka untuk meningkatkan kecekapan, ketepatan dan inovasi dalam pelbagai sektor, penggunaannya perlu berpaksikan kepada etika Islam agar tidak menjejaskan kesejahteraan manusia. Di sinilah konsep maqasid syariah memainkan peranan penting sebagai panduan moral dan kerangka nilai bagi memastikan setiap pembangunan teknologi membawa manfaat dan juga bukan kemudaratan kepada umat manusia. Namun, tanpa kawalan nilai dan tanggungjawab, AI juga berpotensi menimbulkan isu etika seperti ketidaksamarataan sosial, pelanggaran privasi dan penghakisan moral. Oleh itu, pendekatan berteraskan maqasid syariah perlu dijadikan landasan dalam setiap dasar dan pembangunan AI.
agar teknologi ini digunakan secara beretika, adil dan juga berpandukan syariat Islam. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan ini, dan saya harap info dan juga maklumat yang saya sampaikan ini akan memberi manfaat kepada semua. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.